Kalau tak senak, maksudnya korang boleh follow. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak buka kotak angin tu. Sebab apa? Sebab aku pergi bawa. So, dia sampai dekat RPM 9 tu, dia jadi senak. Dia jadi macam tersedut. Jadi, bila aku tarik gear 6, dia tak sampai lagi 9 dah dapat 108. So, dia tak senak lah. Okey, 9 tu dia akan senak. So, tak best lah macam tu. Aku syak kotak angin kena tebuk lagi lah. Supaya angin lebih lepas. Jadi buka dulu, tengok macam mana. Ini exhaust yang hari tu lah. So aku dah buka dah. Kita akan tukar yang ni So ni dah tebuk banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So okey, sekarang aku dah pasang. Di depan ni aku nak try dengan 3BS. Kun dah besarkan depan ni, tengkuk 40. So kita pasang balik cover set. Okey geng, dia masih sama. Jadi korang jangan follow lah. Korang boleh ambil pengajaran daripada aku. Jadi jemput follow, kongsi pendapat korang macam mana. So bila kotak angin terbuka banyak ni, dia lagi susah lah nak dapat 18. Sebelum ni yang tak tebuk tu dapat je 18 senang je. Okay, terima tu.